Wah, sejak Union Post. Paging serbanya dalam kosak sebagai strinas. Periksa lihat. Wah, saya lihat rumah anak patung. Ini ada bagian kaya serta ada bagian miskin. Cini Landy apa itu? Kita perlu cuci rumah dengan segera. Cino akan gunakan blaster dengan buih sabun. Ia malah menyeronokkan. Yay, lihat itu. Hebat. Sekarang seluruh rumah saya ditutupi buih. Betapa lucunya ia kelihatan. Saya suka. Apa yang telah kamu lakukan? Rambut saya, mereka diliputi buih. Sekarang pelayan bersihkan. Sudah siap. Wah, tak sangka. Semua buih hilang. Wah, tapi rumahnya bersih. Hebat. Rumah saya kelihatan begitu kosong dan biasa. Wah, itu ide yang hebat, anak patung. Mari kita cat rumah dengan penanda. Begitu sahaja. Mari kita tulis label Bratz di sini. Sebab terpawi dari sana, dan banyak butiran berbeza di atas dinding saya. Hebat. Sangat terang. Dan anak patung saya suka. Tetapi apa yang patut saya lakukan di atas bumbung? Tunggu, saya tahu. Saya akan menghiasnya dengan bunga kertas. Betapa cantik dan terang bunga-bunga ini. Saya benar-benar suka bunga-bunga ini. Wah, Molly, apa yang kamu pikirkan? Baiklah, saya juga ada idea hiasan yang menarik. Saya ada hati emas. Mari kita tambahkannya ke rumah. Sekarang beri saya gula-gula kegemaran saya. Ya, Ferrero Rocher. Saya suka gula-gula ini. Ia sangat sedap. Spray with Ferrero for Pimolot. Sam, biar awak duduk sahaja. Sekarang tambah kerajang emas pada bumbung rumah. Begitu sahaja. Sam Jerome Perkin, and then on Kirsten Chibro Prukarna. Sekarang brave help bash balcony di sini juga. Ya, di situ. Dan dari Kilongter, zirang mahagan luar rumah anak patung sudah siap sepenuhnya. Ya, nampak hebat. Dan siya menara dengan sembunyi kelongso. Berapa sesasya? Itu meneranakan. Dan sekarang di sini, kita akan meluncur turun naik. Mari ditambah tingkap di sini, baik. Bingkai yang sempurna. Ya, milik saya jauh lebih baik. Anak patung, saya mahu kolam. Tiada masalah. Ia mudah. Kita akan betulkan sekarang. Bukan itu, bukan itu. Apa lagi yang ada? Oh, ya, itu yang saya perlukan. Isi dengan air. And jangan lupa permainan. Kita akan letakkan pokok palma di sini dan kursi malas di sebelahnya. Sekarang anak patung saya boleh bersantai di kolam dan menikmati barbeque. Ya, sempurna. Wah, siapa yang sedang berenang di sana? Wah, ini kawan-kawan anak patung saya. Lihat itu. Mereka sedang memandu terus ke sini. Hello, tetamu baru. Mereka datang untuk berbarbeque dan berenang di kolam emas bersama. Betapa indahnya kehidupan. Oh ya, apa yang lebih baik daripada ini? Tunggu, apa yang patung Emily buat di sini? Tidak, dia tidak dijemput. Sam, bawa dia pergi sekarang. Dalam situ, Cik Molly. Jangan bergerak, anak patung. Saya akan ambil awak sekarang. Aduh, tangan saya. Digigit saya. Sakit sangat. Tidak. Bagus, anak patung saya. Padannya dengan dia. Oh, tunggu. Saya ada idea. Mari kita buat taman permainan untuk skater daripada cardboard. Kamu suka bermain papan selaju? Saya tahu itu. Ini akan jadi sangat menyeronokkan. Sekarang tunjukkan saya beberapa helah, Dolly. Mari kita pergi. Sangat hebat.
Lihat. Malah kawan-kawan anak patung Molly datang ke sini. Jangan risau, patung Merifai adalah kawan yang berwajib jika mereka meninggalkan kehidupan mewah dan kaya dengan begitu mudah kepada gadis miskin ini. Walaupun taman skate dia kelihatan bagus. Memang betul. Akan ada bilik tidur di sini. Kami akan letakkan permaidani di situ. Pertama, kami akan pesan semua yang kami perlukan. Di sini. Sam, saya sedang menunggu. Earthfrog berfreeze cereway siya pinchlight 3D. Dan dear, Pastor Bear, marilah ikut tanda emas yang sempurna ini di sini. Mari tambah tap mandi. Dan tentu saja, kita akan isi dengan emas. Kemudian kita akan letakkan sinki di situ. Di sini kita akan hamparkan permaidani. Rak. Dan letakkan rocket Star-Wars aksesori di situ. Dengan software alat solek dan dimer summers alat solek dan minyak wangi. Sam? Ya, ini katil sempurna saya untuk anak patung sempurna saya. Mari letakkan di situ. Sekarang anak patung saya mempunyai bilik tidur sendiri. Lihat itu nampak hebat, seperti yang dia suka. Apa pendapat kamu tentang itu, Dolly? Serian karacung saya sangat santai dan puas. Saya juga. Bagaimana dengan kamu, Emily? Hebat. Saya buat permaidani daripada cardboard. Rak-rak juga dibuat daripada cardboard. Dan sekarang saya akan potong tumbuhan daripada cardboard juga. Ada bori-bori dibuat daripada cardboard. Inner ternyata menjadi meja dan kerusi yang hebat juga. Lihatlah tumbuhan ini juga. Sebab berbercu atau hiasan. Yaitu, like alat solek, Starbeko bukan lutar berbrak-brak as a show. Dan satu lagi tumbuhan. Di sini saya akan ada pancuran mandi yang cantik, tandas, dan sudah tentu sinki. Dan satu-satunya yang tinggal adalah katil. Voila! Sekarang kita akan tambah beberapa cadar yang dibuat daripada kertas dan anak patung saya suka biliknya. Lihat wajah gembiranya. Adakah kamu suka semuanya, Dolly? Hebat. Mari kita baca beberapa buku dan berat. Kami melakukan kerja yang hebat, kan? Sam perlanchuawa yang sempurna. You're super cinik. Sam, gantungkan di situ. Ada pentas yang perlu disediakan di sini dan ada takhta di tengah dan orkestra serta piramid minuman sepatutnya berada di sisi. Oh ya, wah, saya perlukan Fanta cepat. Terima kasih. Mari kita isi gelas kita dengan soda. Betapa cantiknya. Sekarang anak pasang saya boleh beratur acara sosial siniin. Kawan-kawan akan bermain alat musik dan minum koktail. Oh, ya. Hebat. Mereka berseronok sangat. Kenapa ada cahaya yang besar dan terang? Begitu juga dengan Emily. Saya buat satu kelab untuk anak patung saya. Ada musik ringan dan juga bar koktail sendiri. Mari berseronok. Wah, ya, hebat. Wah. Pakaian kamu sempurna. Sekarang kita dalam gaya yang sama. Hebat. Mari berseronok. Tunggu sebentar, Sam. Saya perlu tukar pakaian juga sekarang. Hebat. Betapa cantiknya. Terima kasih. Sekarang mari kita pergi ke Emily. Halo, Emily. Bolehkah anak patung saya berseronok dengan anak patung awak? Sudah tentu, Molly. Mari kita menari bersama. Ia sangat menyeronokkan. Hebat.
ternyata hebat. Riri ini pati aray Tyrantandra dan Fruit Unik. Show, boleh cawan yang gerai. Oh, gadis-gadis, apa itu? Oh, boleh kami berseronok juga? Ya, hebat. Adakah anda suka video kami? Jika ya, tekan butang suka dan langgan saluran kami. Jumpa lagi.